Baik. Kemudian kita tengok rilma. Ra baris bawah bertemu dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ni pertama sekali tadi ra kat sini, ri kena bunyi nipis sebab dia berbaris bawah. Ri, gerakkan bibir ke bawah sikit. Ri, pangkal lidah melandai. Ri, bukan ri. Jangan ri. Ri, nipis. Bagi senyum sedikit. Ri, bertemu dengan alif lam qamariyah. Matikan terus. Lam mati ni kita matikan terus dengan jelas. Alif lam qamariyah dihukumkan sebagai izhar qamari. Izhar. Kena baca dengan jelas. So, alifkan sedikit sahaja. Rilma. Ghoirilma. Ghoirilma. Nampak? Dengan dia melirik sedikit sahaja bunyi lam mati tu. Rilma. Jangan berlebih-lebihan sangat. Kan? Ghoirilma. Tu panjang sangat dah tu. Dia jadi macam roh khawah pula. Kan? Huruf lam sifat dia tengah-tengah. Tak mengalir sangat. Tak menahan sangat. Dia tak tertahan. Tak mengalir sangat. Ada alir sedikit sahaja. Tengah-tengah. Ghoirilma. Ghoirilma. Sekadar itu je.